Hai semua, salam sejahtera. Nama saya Cikgu Shirley. Dalam kelas hari ini, Cikgu akan membincangkan soalan keempat Bahasa Melayu Standard daripada Kertas Percubaan SPM 2025, BM Kertas 2, Melaka. Okey, jadi kita baca soalan dulu. Baca petikan Bahasa Melayu Klasik di bawah dengan teliti. Kemudian, tulis semula petikan tersebut dalam Bahasa Melayu Standard tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. Okey, jadi markah yang diperuntukkan untuk soalan ini ialah 5 markah. Jadi kamu perlu baca, lepas tu sebelum tu kamu perlu baca prosa kepimpinan melalui teladan. Supaya kamu tahu jalan cerita kepimpinan melalui teladan. Tentang siapa? Tentang Sultan Melaka, Laksamana Hang Tuah, dan penjurit kan, iaitu Ketalasari kan. Ketalasari is the villain, ya, penjahat, pencuri yang suka mencuri di rumah orang kaya-kaya dan mencabul isteri orang kaya-kaya kan. Okey, jadi bila kita nampak dalam petikan yang diberikan, okey, kalau ada ayat cakap ajuk, kita kekalkan. Okey, jangan tukar kepada ayat cakap pindah. Okey, kalau ada 3 perenggan, jawapan kamu mesti ada 3 perenggan juga. Okey? Jadi bila kamu nampak ada perkataan maka, kamu boleh potong. Boleh cancel. Maka. Perlu. Maka tak perlu. Nak tukar kepada kemudian? Boleh. Tukar kepada lalu? Boleh. Pun perlu. Okey? Ya? Jadi jangan skip ya. Jangan skip bahagian ni. Ada student cikgu yang kata, tak sukalah bahasa klasik. Skip sajalah. Kalau kamu langsung tak tulis apa-apa, kamu terus dapat kosong markah. Tapi kalau kamu hanya tukar sedikit dan saling semula, kamu akan ada markah. Betul tak? Kamu tak akan dapat kosong. Ya? Jadi jangan biarkan bahagian ni kosong ya. Okey, jadi titah baginda. Apatah kita tukar kepada apakah. Okey, yang ni kita tukar kepada apakah? Sebabnya. Okey, maka. Jadi maka ni tak perlu tulis. Dapat dicurinya oleh penjuri itu. Penjuri ialah pencuri ataupun askar upahan pun boleh. Ya? Okay, kemudian baginda pun murka. Jadi baginda murka. Murka ni kita kekalkan. Mengapa? Kerana murka ialah bahasa istana. Kalau ada bahasa istana, kita jangan tukar. Kalau bahasa klasik, barulah kita tukar. Ya? Murka maksudnya marah. Angry. Sedikit akan temenggung. Mengapa? Kerana temenggung tak dapat nak bunuh ataupun tangkap penjuri itu. Okey, walaupun sudah banyak pegawai, sudah hantar banyak pegawai pergi mengawal, tapi masih tak dapat nak cari ataupun tangkap penjuri itu, ya. Jadi rasa murka, okey, Sultan rasa murka. Okey, baginda pun menyuruh memanggil Laksamana. Jadi menyuruh orang pergi panggil Laksamana. Okey, jadi Laksamana pun segera, apa ni tak perlulah, segera datang lalu duduk menyembah. Okey? Jadi mengapa panggil Laksamana? Okey, sebenarnya tanggungjawab untuk tangkap penjuri ni ialah tanggungjawab Temenggung. Tapi sampai sekarang pun Temenggung tak dapat nak tangkap penjuri tu. Jadi terpaksalah suruh Laksamana. Temenggung ialah ketua polis daratan. Laksamana ialah ketua polis di laut. Tangkap lanun lah. Catch the pirates. Okey? Jadi disebabkan Temenggung tak dapat nak tangkap, jadi panggil Laksamana. Jadi Laksamana pun datang. Okey, titah baginda. Hai kekasihku Laksamana. Jadi wahai. Hai ni kita tukar kepada wahai Laksamana. Wahai kekasihku Laksamana. Datanglah bala. Bala ni macam bad luck ya. Okey, ke atas negeriku. Dan banyaklah orang aku kecurian. Kena curi. Okey? Rumah orang kaya-kaya semua kena curi. Masing-masing mengadukan hal mereka, ditukar pada mereka ya, kepada kita. Okey? Jadi kamu lihat jawapan di sini ya, ada 3 perenggan. Kalau ada ayat cakap ajuk, kamu jangan tukar. Okey? Okey, lepas kamu dah baca semua, sekali lagi pastikan tiada kesalahan ejaan bahasa struktur ayat. Okey, dapatlah 5 markah ya. Okey, kemudian teruskan dengan soalan kelima iaitu peribahasa.